Untuk bahagian depan, datang dengan seat design full leather dengan function lumbar support dan juga elektronik 3 memori. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering, safety features, pedal shift, meter full digital dengan mileage 14,100 je. Untuk infotainment dia dah datang dengan full screen, dan bila masuk reverse, kereta ni dah datang dengan 360 kamera dan kamera dia sangat jelas. Control aircon di bahagian bawah, wireless charging, 2 cup holder dengan ambient light di dashboard, bahagian pintu, aircon vent dengan panel tengah. Dan side mirror dia datang dengan blind spot monitoring. Untuk yang berminat dengan kereta ni, korang boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.